Grrrg. Wow. You, Nami 267, guess! Hi, welcome back to my YouTube. Nami 2x7. Setiap konten fresh, performa all out. Jangan skip, tonton sampai habis, no doubt. Hi, welcome back to my YouTube. Nami 2x7. Okey, kita dah vote tempat. Okey. Penentu untuk hider atau killer. Okey, kita dapat hider. Okey, jom kita cari tempat untuk menyorok. Kita kena cari yang tempat yang agak sesuai untuk kita sorok. Kat sini ke? Okey, kat sini. Kat sini okey kot. Sebab orang tak nampak kita kan. Tapi kita boleh nampak orang dekat belakang kita. Okey, killer dah mula bergerak. Jadi kita kena duduk diam-diam dekat sini. Kalau kita bergerak, maknanya ayam tu akan berbunyi dekat kaki kita. Okey, game ni kita kena menang. Okey, kita tunggu. Alamak, ada ni amaran. Tanda amaran. Okey, sekarang ni kita masih selamat. Ada lagi berbaki 2 minit 10 saat lagi. Hayden yang masih tinggal ada lagi 6. Ada lagi 6 yang masih tinggal. Kita salah seorang daripada diorang lah. Baki masa ada lagi 1 minit 55 saat. Killer masih lagi ke tengah ke tepi mencari. Agak-agak dia nampak tak kita kat sini. Tapi mata dia bertutup. Game ni best tau. Korang kena cuba main, okay? Main dengan kawan-kawan. Mesti seronok. Masa berbaki lagi 1 minit 30 saat. Okay, yang tinggal sekarang hanya 4 orang sahaja. Agak-agak kita boleh menang tak? Korang komen kat bawah, okay? Kepada adik-adik yang dah tengok video ni, yang dah support saya, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua. Terima kasih sangat-sangat, saya hargainya. Okay, Aida ada lagi 3 orang yang tinggal. Masa dia tinggal 1 minit 6 saat lagi sebelum tamat. Agak-agak killer jumpa tak saya? Saya nampak killer masih lagi mengejar orang dekat sana. Dia tak jumpa lagi. Seorang lagi saya dekat sini, dia tak jumpa lagi. Agak-agak dia akan lalu tak dekat sini. Sebelum ni saya pernah main juga game ni. Tapi game ni killer dia tak kejar orang, tak cari orang. Dia punya Hayden yang kena keluar, cari balik killer tu kat mana. Mungkin dia ingat killer yang perlu bersembunyi, bukan Hayden. Jangan. Amat, dia tak perasan saya dekat sini. Okey, baki lagi berbaki 20 saat lagi sebelum tamat. Saya rasa dia dah pening. Kat mana lagi nak mencari? Sebab dia tak jumpa lagi saya. Lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan saya adalah pemenangnya. Okey, video untuk hari ni sampai sini saja. Terima kasih untuk semua subscriber saya. Kita jumpa lagi. Bye.